apabila malam terakhir bulan puasa, yakni sehari sebelum malam raya, malam sebelum malam raya, maka apabila lagu tu Allah Ta'ala ampun ke segala orang yang berpuasa pada malam tu. Apabila lagu tu, maka sahabat tanya, ya Rasulullah, malam tu malam Lailatul Qadar ko, lagu mana tu ampun segala dosa? Katanya Nabi Muhammad, dok, malam Lailatul Qadar kelebihan lain ni. Oh ni kita kecek berakhir malam bulan puasa. Akhir malam bulan puasa, Tuhan akan ampun segala dosa. Bukan kih malam Lailatul Qadar, Lailatul Qadar tu bab lain pun. Apa? Kerana keedah dia apabila orang selesai wak kerja, maka orang akan wing ngopoh. Maka apabila selesailah ibadat puasa, ngopohnya kata Allah Ta'ala adalah pengampunan dosa. Deh, sebab itulah dalam hadis kata, pertama rahmat, awaluhu rahmah, awal bulan puasa ni rahmat, kasih sayang Tuhan. Kenyes, lok, monyok yang nampak rahmat kasih sayang Tuhan, tengok dengan kasih sayang. Apabila pertengahan, mula Tuhan nak start nak apa dosa dah. Sebelah, dua belah, nak cuci dah, start nak cuci. Maka apabila masuk pertengahan, mula Tuhan nak cuci dah apa dosa. Dan apabila masuk 10 akhir adalah pengampunan daripada api neraka.